Korang perasan tak ayam zaman sekarang ni macam gemuk sangat. Baru je sebulan lebih dah berisi. Nak banding ayam kampung dulu, semua kurus-kurus. Jadi orang pun ingat ayam-ayam sekarang ni dah kena suntik dengan hormon tau. Tapi sebenarnya ayam-ayam ni tak pernah kena cucuk hormon pun. Ayam moden sekarang ni sebenarnya hasil daripada sains peternakan daripada tahun 50-an lagi. Penternak pilih baka ayam yang paling cepat besar, kuat dan banyak daging. Dari generasi ke generasi, setiap ayam mewarisi sifat-sifat tu. Makanan-makanan diorang pun lain. Tak macam ayam kampung yang kena cari makan sendiri. Jagung, kacang soya, vitamin, semua komplit. Dan tambah lagi, reban moden sekarang boleh kawal suhu, cahaya dan kelembapan. Jadi ayam-ayam tu tak bazir tenaga, dia fokus untuk membesar. Secara logiknya, kita manusia ni pun kalau dapat life macam tu, confirm naik lemak. Ini kan pula ayam. Nak suntik hormon dekat ratusan ribu ayam. Tak logik. Kos confirm melambung. Undang-undang pun tak bagi. So, bila orang kata ayam zaman sekarang gemuk sebab hormon, boleh betulkan balik fakta tu. Ayam moden sekarang hasil ilmu sains dan teknologi. Bukan sebab kena cucuk. Jadi kalau kau nak makan ayam tu, janganlah nak takut. Sebab gemuk dia tu original. Bukannya ada sumber luar macam hormon.